Menasihat orang lain yang suka melewatkan solat hingga terkadang tertinggal solat. Sembahyang ini wajib dan dia ada waktu. Innas salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta, kata Allah. Sesungguhnya sembahyang 5 waktu ialah kewajipan yang wajib atas orang beriman dan dia ada waktu masing-masing. Maka kita nak sembahyang asar mesti dalam waktu asar, sembahyang maghrib dalam waktu maghrib, tak boleh campur-campur. Malaikat musafir itu lain, boleh jamak. Okey. Maka setiap sembahyang waktu wajibnya itu adalah luas, bukan pada ketika azan saja. Batu dipanggil wajib. Sembahyang ini wajibun muwassaun, wajib yang diluaskan waktu. Maksudnya kalau maghrib itu dari 7.30 dan isyak itu 8.30, maknanya dalam waktu sejam itulah waktu wajibnya, bukan mula-mula. Faham lagi? Makna kalau maghrib 7.30, boleh sembahyang 7.30, boleh 7.40, boleh 7.50, boleh 7.63, 7.8 suku, 8.20, semua boleh. Cuma ingat, dalam sejam waktu maghrib, dalam 2 jam waktu asar, dalam 3 jam waktu zuhur, dalam sejam suku waktu subuh, dia ada 5 waktu. Waktu pertama waktu fadilah, waktu yang paling awal lepas azan, paling banyak pahala. Waktu yang kedua 15 minit lepas azan, dia panggil waktu ikhtiar, waktu yang kita boleh pilih. Waktu yang ketiga waktu jawaz, harus kita sembahyang. Contoh waktu jawaz, sembahyang zuhur pukul 3.30, waktu harus, bukan haram. Faham? Dan dia ada waktu karahah, waktu makruh, 15 minit 20 minit lagi nak masuk waktu lain, waktu karahah, dibenci kalau sembahyang waktu itu. Maksudnya sembahyang ni tidak berdosa, sembahyangnya sah, tapi pemilihan waktu itu tidak disukai oleh Allah kalau kita sengaja. Dan ada satu waktu yang memang haram, iaitu waktu tahrim, hampir masuk waktu lain baru nak takbir. Haram perbuatan kita, bukan perbuatan sembahyang haram, melambatkan itu yang haram. Faham atau tidak? Baik. Melainkan waktu isya, waktu anu panggil, waktu panggil waktu isyak. Isyak ni lain dari yang lain kerana kita sembahyang awal boleh tadi 8.30, 10.30 pun boleh, 12 malam pun sunnah Nabi SAW. Waktu isyak ada 2 waktu. Satu awal azan 8.30, kemudian yang kedua Nabi sembahyang lewat, menunjukkan 2 waktu ini dua-dua berpahala belaka. Jadi kalau kita tak ada sebarang program, afdal sembahyang isyak masuk waktu isyak. Kalau ada program, afdal kita sembahyang selepas selesai program. Faham?